Masalah bolehkah berhutang untuk pergi haji ataupun tidak, sama macam masalah berhutang secara umum. Apakah hukum berhutang? Hukumnya harus. Ada keadaan seorang itu dia terpuji pula berhutang. Contohnya, satu orang itu dia berhutang untuk mendamaikan antara dua puak yang berbalah, yang bergaduh. Bahkan dia boleh ambil zakat pula untuk bayar hutang, untuk boleh bayar hutang tersebut. Dan dalam masalah adakah boleh berhutang, sudah tentu boleh. Kalau ditanya boleh ataupun tidak, hukumnya boleh. Dan sudah tentulah syaratnya, loan yang kita buat itu yang Islamik, bukan yang ada unsur-unsur riba. Antara perkara asas yang seseorang itu perlu pastikan sebelum dia pergi haji dan umrah, memastikan duit yang dia gunakan itu bukan daripada harta rasuah, bukan daripada harta khianat, bukan daripada harta riba. Pastikan. Seorang itu dia tepuk dada tanya diri dia, adakah jumlah yang dia nak berhutang itu mengikut kiraan pendapatan dia kelak, dia mampu melunaskannya supaya tak menjadi beban untuk dia selepas dia balik daripada haji. Contohnya yang tak cukup tu RM5,000. RM5,000 ni okey lah, kan? Bolehlah diusahakan untuk dirancang pembayarannya, maka peluang dah ada, dapat panggilan tahun ni, dia berhutang. InsyaAllah. Masa di sana dia doa lah sungguh dengan Allah supaya dapat dilunaskan hutang tersebut. Tapi kalau dia nak pergi dengan package tu RM70,000, duit kat tangan baru RM5,000, berapa banyak nak kena pinjam? RM65,000 tu banyak. Maka kalau ikut kemampuan dia ni, dia tak mampu, maka tak apa. Dia tak perlulah berhutang untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Baik, jelas. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Ustaz cakap boleh berhutang untuk pergi haji. Tapi kalau contohnya, Ali berhutang RM5,000 dan pergi menunaikan haji. Kalau beliau meninggal di Mekah atau dalam perjalanan balik, macam mana Ustaz? Dan kalau waris-waris atau keluarga beliau tak mampu bayar atau memang tak tahu tentang berkenaan dia pinjam tu, bagaimana Ustaz? Dia masalah berhutang ni tak khusus hanya dalam masalah berhutang pergi haji. Apa-apa hutang lah. Apa-apa hutang pun hukum dia sama je. Kemungkinan kita tak tahu orang ni berhutang. Kemungkinan orang sebelum langsai hutang dia meninggal. Boleh berlaku dalam semua keadaan. Tak khusus hanya dalam bab haji sahaja. Jadi kalau kita tak tahu, jadi apa yang boleh kita jawab? Sampai kesudah dia tak tahu orang tu ada hutang. Jadi apa yang kita boleh jawab? Tak ada apa-apa jawapan lah. Yang kedua, kita tahu, tapi dia tidak meninggalkan sebarang harta untuk melunaskan hutang. Maka keluarga, family tak wajib pakai duit mereka untuk bayarkan hutang orang mati. Tak wajib. Tetapi ia merupakan satu kebajikan, ia merupakan satu kebaktian. Kalau yang meninggal tu khususnya ayah dia ke, ibu dia ke, ustaz dia ke, maka dia nak buat satu kebaikan dan kebajikan dengan cara melunaskan hutang ayah dia walaupun tak wajib atas diri dia, atau ibu dia walaupun tak wajib atas diri dia, guru dia walaupun tak wajib atas diri dia, maka itu kebajikan ataupun dipanggil ihsan. Tapi kalau memang kita mengetahui jumlah yang dihutangi, kemudian ada harta yang ditinggalkan, wajib sebelum dibahagikan harta pusaka, wajib dilunaskan hutang terlebih dahulu. Baik, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ada